Hai, Assalamualaikum everyone, good morning. Kita gerak daripada hotel tadi pukul 4 pagi. So sekarang kita dah sampai dekat tempat sewa waterfall. Sekarang sudah pukul 5.56. Actually dekat Malaysia 6.56. Sekarang pukul 5.56 dekat sini lah. So korang tengok kat depan. Tak tahulah Niagara Falls ke apa ni, kat sana no. So kat sini tak berapa dah nampak sangat. So kita akan pergi ke turun kejap lagi. Tapi sekarang ni tengah relax kejap sebab ada yang tukar kasut, ada yang rehat sekejap. Pasti aku just nak stabilize dulu sebab aku macam nak muntah sebenarnya ni event ni. Laju gila. Kita boleh like cool down a bit. So aku memang tengah mabuk nak mampus. Mabuk gila. Bapak laju gila dia bawa. So yeah. Friends. My god. My god. Okay guys, kita nak turun lah ni. Kita tengok kat bawah ni macam mana keadaan dia. Nampak tak? So kita akan ikut yang lain turun. Aku tak rasa aku nak buat video turun tangga ni, tapi mungkin aku akan ambil a little bit of the sneak shot. Sebab tangga dia curam dan tangga dia berair. Bahaya kalau nak buat kamera ni. Nanti aku tunjuk how it looks like a little bit. So yeah, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan perjalanan kita ke tempat sewa. Amin. Mari. Faktor usia, sakit lutut. Oh my god. Faktor usia ni, faktor usia. Kita tengok gambar sekejap kat sini buat vlog. And then kain. Hai. Buat-buat sikit. Kawan. Tak lama nak cakap. Ngantuk lah. How are you feeling today? Feeling okay. Today is going to be an okay day, but tomorrow I'm nervous. We're going to Kawasan weekend, right? Yeah, they give quite a lot of warning about tomorrow, so I'm quite scared to be honest. A lot of pressure for tomorrow. Yep. Okay? Okay, we'll try our best because we're here anyway. Okay, jom kita tak gambar. Baik. Look at me. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Oh my god. Guys, look at my face. Look at my face. Kita baru sampai dekat bawah tau. Tangga dia banyak gila, babe. Aku tak tahu macam mana nak naik nanti ni, sumpah. So dia baru sampai dekat bawah. Aku macam nak rehat sekejap sebab kita babi. Sumpah. Tempat aku punya vacation kau memang guna physical gila. So aku rasa kalau korang nak datang, korang kena get ready and prepare. Sebab like this is not a normal vacation. Ya Allah ya Tuhanku, semoga aku boleh berjalan ni berbaloi gila. Dan kalau berbaloi aku akan bawa korang, sumpah. But babe, tangga dia banyak gila dan aku rasa macam ya Allah, kaki aku menggigil babe. Kaki aku menggigil. Tengoklah dia orang. Aku ni ada tempat tu cantik tak kat gambar. Lawa. Oh my god. So, kita pergi sana, nak gambar sikit. Seluar dah basah, so kita abaikan. Sedap weh, air dia sejuk.
Air dia sejuk. Macam tu. Oh, peluh ya. Ya. Okay. Sekejap. Bye. Sekejap lagi dia jalan aku buat video balik. Aku ingatkan bila dah sampai dekat bawah sebenarnya dah sampai tau tempat tu, tapi tak juga. Aku kena literally menampak ke tempat tu lebih kurang dalam I would say like 500 meter macam tu. It's quite a distance jugalah daripada tempat kita orang sampai after the tangga. It was a very amazing view, like oh my god, I paid for this and I do enjoy the scenery because one of a kind. Nak sampai dah guys. Dah start macam air tu jatuh. Oh my gosh. So what I'm trying to say by the air jatuh tu is actually the mist. So basically you need to know Tupat Tewa is actually Thousand Waterfalls. So there's a lot of air yang jatuh daripada tempat yang tinggi. So kawasan-kawasan keliling ni memang berair teruk tau. Even aku punya nak pakai kamera, I literally have to wipe it off sebab memang basah. Baju basah, kamera basah. It's just an experience lah. To be honest, waktu nak jalan dekat titian ni memang scary sumpah, because first of all kawasan ni memang licin because dia punya air yang air literally kat sini tak pernah berhenti, meaning air mist tu, so everywhere is memang always lembab. So ada dua titian sebenarnya. This is the first to go to another side and we have another to reach to the point that we want. So yeah. Bila nak dah sampai dekat tempat ni, aku dah memang like very excited because this is exactly the point where I watch few videos on TikTok showing where the Thousand Falls will be. It's just subhanallah crazy. Gosh, look in front of me guys. Lihat. Depannya ada Nadia. Yeah. Jaga cantik. Oh my god, guys. Okay guys, kita dah ada dekat bahagian kawasan tangkap gambar dia. Ramai gila orang. Dekat belakang, shot banyak tempat. So, aku pergi ambil shot dekat sini dulu. Lepas tu nanti kita nak pergi naik dekat atas sana. Lepas tu ada juga gambar yang dekat shot bawah ni. And then kita akan pergi explore. Oh ya Allah, cantiknya babe. Tengoklah depan ni. As you can see, tempat dia memang terlalu basah. I literally have to wipe my camera, tapi memang sangat tak membantu. Basically aku nak pakai Insta360 aku pun macam tak berbaloi because the visual memang totally ruined because of the water. I wouldn't say like the water damaging the camera, but totally aku tak boleh nak record because literally lenses aku basah.
like basah-basah. You get what I mean? I must say, waktu aku ada kat sini, ramai juga tau sebenarnya ada orang yang memang dia orang tangkap gambar juga. There's a lot of spot yang korang boleh tangkap gambar, but spot yang aku dapat memang superb, suggested by our photographer during the day. And here's a snapshot. Enjoy! Sorry, I cannot use another camera because it was just too basah. But alhamdulillah, I'm here already. I already told myself I feel like very very sad to go back sebab aku rasa macam having to see with my own eyes with this amazing creation by the Almighty. Aku rasa it's such an expensive experience. Indonesian y'alls are so lucky to have such an amazing nature. Aku rasa macam yes, I would like to come back again, but thinking balik lah tangga dia waktu on the way balik ni aku dah have to pride myself. Jalan-jalan dia pun, dia punya the wall of the Tumpak Sewu, tengok the view, oh my god, aku rasa macam bermimpi babe. Cantik je tempat dia, aku rasa bermimpi. And I was so damn tired already just by coming down, walk to the waterfalls and then having to go back up. I tell you, it's like whoa. Just get ready guys if you guys want to come here. Hai korang, so sekarang kita nak balik atas, balik beli air sikit, air manis for energy. So as of now aku rasa macam aku nak relax sekejap because aku rasa naik tangga ni macam akan sangat mencabar. Tadi tak banyak sangat buat video guna kamera ni sebab memang basah teruk yang aku rasa kamera ni langsung tak nampak apa-apa. So aku ended up pakai 360, which aku rasa 360 pun sama juga. Rehat sekejap, aku rasa aku betul-betul ready baru aku naik atas balik sebab crazy lah. Cuba naik atas. Boleh? Korang, kita cuba. Okay, jom. Nanti kita sambung balik, kita tengok balik kita punya video. Lepas tu kita tukar baju, staff rehat, dan kita balik ke hotel. That's it. Bye. Bye-bye. 2,000 years later. Hui, tak nyawa siut. Sepanjang naik balik aku tak buat video sebab aku nak mampus. Memang penat gila. I'm the last person to reach out, but still proud I finish it all. Memang physical tempat ni. Ya, jom. Ya Allah, aku sebenarnya baru sampai dekat tingkat bahagian atas je before turun tangga ke bawah. Minta nyawa, la ilaha illallah. Aku tak ada buat video langsung naik tangga sebab memang totally out. Out. Dan aku semput gila babe. Tengok, shaking. So many people. Lepas kita orang naik tu, ramai gila orang turun. So aku macam space tu aku macam rehat sekejap tu very limited lah. Ya Allah, ramai orang hari Sabtu babe. So ramai gila orang. Tapi alhamdulillah aku dah berjaya tahu Tumpak Sewu. Adakah aku akan datang balik? Mungkin tidak. Tapi worth it tak? Worth it. Kau tak pernah nampak benda tu. Itulah dia. So ya, jumpa kejap lagi. Ke belakang. Hai korang. So sekarang kita ada kena makan tau sebenarnya. So nak on the way ke Grand Hotel. Ada 2 jam setengah. Penat juga sebenarnya. Dan perjalanan kita pada hari. Bukan setakat aktiviti yang penat. Perjalanan penat dengan naik dengan driver orang je nak mampus. Aku rasa aku nak tanya orang depan. Aku perasan korang yang duduk depan ni, tak takut ke? Tak tinggal nyawa kat belakang. Masa tu
So yeah, Alhamdulillah tadi kita dah selamat pergi kat tempat sewa. Kita dah tahu tempat sewa. Walaupun apa ada the last person yang naik atas. Sebab aku macam bapak penat gila weh. Tu je. Aku daripada awal sampai ke hujung penat-penat weh. Tapi berjaya. Lepas tu hari ni kita nak pergi balik hotel. Lepas sehat ajak kau baca pergi Dobi. And then pergi Kawah Ijen for tomorrow. I actually very excited. And aku sebenarnya sangat nervous nak pergi Kawah Ijen tomorrow semua. Kawah Ijen. Aku tak tahu kenapa tapi daripada tadi aku dengar macam bila cakap macam korang pergi mana esok Kawah Ijen. Habis mampus macam tu. Reaction diberikan tidak membantu. Katanya dalam 2 jam macam perjalanan untuk hiking. Dan tengok Blue Fire. InsyaAllah lah kalau dapat. Kalau tak dapat mungkin tak ada rezeki lagi. Tapi aku akan cuba habis pada hari ni. Sebab bila lagi next time tu maksudnya umur dah makan usia. Macam tu. Okay, bismillah. Tengok gambar. Santai bet. Santai terus. Cantik dia gambar. Cakap apa? Cakap je. Hey guys, Saya dengan korang punya view lah. never again. Patut usia ya. Patut usia, lutut tetap-tetap. So macam I really dah tak tahu lah. Not never again, maybe not this year. Tiba not this year, tinggal lagi 2 bulan je. And maybe not next year, I don't know. Yeah, but the view was nice. I feel that I'm happy that I actually did this trip at this age. By the time at my age ni baru I rasa macam I paling no need to reveal. But this is the most active phase in my life and I'm happy to actually be able to do it in Bromo. I tak sangka boleh naik sampai boleh naik 4 terjun tangga beribu-ribu semua. So I'm proud of myself. I deserve a good spa massage after this when I'm back. Okay, spa. Same. Same. Tak, I try. Pagi kat sini. Okay, I need to go back in my first time renting a house, so I enjoyed that. The rest is The only thing yang I a bit regret is I chop my work like 100%, but I cannot. So what to do? Work. So I terpaksa buat. work, holiday. I know holiday is holiday, but there are some urgent that checking this. So please one. Okay, walking stick is your best friend. I can so banyak yang extra I boleh je. Okay, bye.